Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Harun. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd, yang saya hormati pengurusi beserta barisan AJK Musalla Asy-Syifa, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, pimpinan-pimpinan masyarakat dalam qaryah surau Musalla Asy-Syifa, seterusnya para jemaah dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, marilah pertama-tamanya kita merafa'kan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya pada kita. Mudah-mudahan kita sentiasa tergolong dalam kalangan hamba-Nya yang banyak bersyukur kepadanya. Selawat dan salam kepada junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjuk ajar kita jalan-jalan hidayah menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama-sama dengan baginda Rasulullah dalam syurga Firdaus kelak. Baik tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita sambung lagi kuliah kita dalam kitab Talbisu Iblis, beritan tipu daya iblis. Kita dah sampai kepada tajuk ataupun bab muslihat iblis terhadap orang-orang sufi. Tajuk kecilnya ialah buku-buku karangan mereka yang menyimpang dan sesat. Buku-buku karangan mereka yang menyimpang dan sesat. Kita dah selesai sebelum ni baca beberapa tajuk dalam bab ini. Antaranya kita cerita berkenaan dengan perbezaan antara orang sufi dan orang zuhud. Di mana orang zuhud ni golongan yang terawal dulu dipanggil Az-Zuhadul Awail. Kemudian barulah muncul golongan sufi ni. Dan Ibnu Jauzi pula cerita berkenaan dengan asal usul nama dari nama perkataan sufi ni diambil daripada mana. Kita dah cerita bagaimana Ibnu Jauzi cerita dulu ada satu golongan dipanggil Sufah. Sufah ni yang jaga Kaabah, yang berasal daripada Al-Ghawth bin Mur, seorang lelaki yang mak dia ni bernazar kalau dapat anak, mak dia nak jadikan khadam kepada Kaabah. Jadi anak ni nama dia Al-Ghawth bin Mur, dan dia ni bila dijadikan hamba kepada Kaabah, apabila dijadikan khadam kepada Kaabah ni, dia ni diletakkan masa kecil dia diletakkan dekat dengan Kaabah tu sehingga kurus kering. Lalu mak dia kata, anak aku ni dah jadi macam suf, macam bulu kurus kering. Jadi sejak itulah gelaran sufah tu diberi kepada golongan ini. Anak beranak dia dipanggil sufah. Kemudian lepas tu datanglah golongan kabilah Quraisy dan sebagainya, hilanglah kumpulan ni. Puak ni hilang. Jadi dulu ada puak nama sufah ni. Jadi nisbah sufi ni boleh jadi nisbah pada sufah ni. Ni pandangan Ibnu Jauzi. Kemudian pandangan yang kedua kita dah cerita bagaimana ada di kalangan pengkaji menisbahkan sufi ni kepada ahlu sufah, iaitulah mereka yang duduk dekat Masjid Nabi zaman dulu. Mereka yang datang ke Madinah nak belajar agama daripada Nabi, tapi mereka tak ada tempat tinggal, jadi mereka ni bermalam di Masjid Nabi. Jadi mereka ni dipanggil sufah, ahlu sufah. Tapi Ibn Jauzi sebut nisbah ini tak berapa tepat, kerana dalam bahasa Arabnya kalau sebut sufah, kalau nisbahnya sufi, mana fa tu kena ada syaddah. Kena ada tasydid dekat fa tu, tapi tak ada. Ni sufi ni tak ada syaddah. Jadi tak berapa kena dengan ahlu sufah. Kemudian banyak lagi ada yang nisbahkan kepada kubis, sufanah, sayur kubis dan sebagainya. Tu ada yang nisbahkan kepada sufatul qafa, belakang, bulu belakang tengkuk ni. Kerana orang sufi ni dia berpaling daripada dunia. Mana bulu belakang tengkuk ni menunjukkan kepada berpaling daripada dunia ni. Ni panggil sufatul qafa. Ada kata tak, suf ni bulu, kerana orang sufi ni banyak pakaian daripada bulu. Pakaian ini menunjukkan tahap kerendahan hati, kemiskinan dan sebagainya. Jadi sebab itulah mereka dipanggil sufi, nisbah kepada pakaian mereka ni daripada suf, daripada bulu. Ni pandangan-pandangan yang menceritakan berkenaan dengan asal usul perkataan sufi. Baik. Kemudian Ibnu Jauzi cerita berkenaan dengan iblis, bagaimana iblis memperdayakan orang-orang sufi ini pada generasi ke generasi. Generasi pertama dulu mungkin tak berapa kuat beritan tipu daya iblis, kerana mereka golongan yang berilmu. Kemudian datang ke lapisan-lapisan yang seterusnya ni, bermulalah beritan iblis ni makin bertambah terhadap mereka ni. Kerana apa? Kerana mereka
meninggalkan ilmu. Ni kata Ibnu Jauzi. Antara muslihat belitan iblis yang pertama kepada golongan sufi ni iaitulah menjadikan mereka ni meninggalkan ilmu dan melihat kepada amal semata-mata. Ni bahaya beritan iblis kepada orang sufi ni. Mereka melihat bahawa tujuan belajar ni apa dia? Beramal. Jadi buat apa kita nak belajar kalau kita dah beramal? Ni lain macam dia punya hujah. Kan? Maknanya mereka kata kita belajar ni, banyak-banyak belajar ni untuk beramal. Jadi buat apa lagi kita belajar kalau kita dah beramal? Ni bahaya tuan-tuan. Jangan kita terpengaruh dengan beritan tipu daya iblis macam ni. Kita dah belajar. Kita belajar untuk tahajud. Kita pun dah bangun tahajud. Buat apa lagi kita belajar? Contoh. Kita belajar nak semayang duha. Kita dah semayang duha. Buat apa lagi kita nak belajar? Contoh. Jadi pandangan-pandangan sebegini sebenarnya beritan iblis terhadap mereka. Akhirnya mereka ni tinggalkan terus belajar. Tinggalkan terus mencari ilmu. Mereka hanya beramal semata-mata. Maka bermulalah beritan tipu daya iblis kepada mereka ni satu demi satu. Antaranya mereka meninggalkan dunia secara total. Mereka umpamakan harta sebagai kalajengking. Ni semua kita dah baca. Muka surat 244. 244 tu kita dah baca dah. Bagaimana mereka mengumpamakan harta dengan kalajengking. Bagaimana mereka berlebih-lebihan dalam membebankan diri mereka. Ada di kalangan mereka ni yang tak tidur. Tak tidur malam. Bagaimana mereka ni mereka hadis palsu untuk menarik pengikut-pengikut mereka ni supaya mengikuti jalan mereka. Kan? Ada hadis-hadis maudhu' yang mereka reka. Kemudian kita dah cerita bagaimana hadis palsu ni banyak direka oleh golongan sufi. Dalam banyak-banyak golongan yang ada dalam sejarah Islam ni, golongan sufi inilah yang paling banyak mereka hadis palsu. Ini antara kajian yang disebut oleh Ibnu Salah dalam kitabnya Muqaddimah fi Ulumil Hadis. Dan ceritanya sebab apa mereka memalsukan hadis? Sebab mereka nak menjadikan pengikut-pengikut mereka ni ikut cara mereka. Banyak berzikir, banyak beribadah cara mereka. Jadi macam mana nak buat? Mereka dah kosong. Ilmu hadis mereka kosong. Mereka tak ada ilmu yang mendalam dalam ilmu hadis. Maka mereka ni mereka hadis untuk menarik perhatian pengikut mereka untuk beramal seumpama mereka beramal. Ni bahaya ni tuan-tuan. Baik, kemudian mereka pakai pakaian yang penuh dengan jahitan, compang-camping dan sebagainya. Mereka berlebih-lebihan dalam masalah bersuci, taharah. Kan? Kita dah sebut dulu bagaimana ada golongan tasawuf sufi ni yang mewajibkan pengikut dia untuk mandi. Setiap kali nak semayang kena mandi. Ni mereka berlebih-lebihan dalam soal taharah, kebersihan. Kemudian mereka mencipta ilmu mereka daripada mimpi dan mukasyafah dan menamakannya sebagai ilmu batin. Kita belajar, yang kamu belajar ni, mereka kata kamu belajar ni ilmu zahir. Kami ada ilmu batin. Ilmu batin ni kami dapat daripada mana? Kami dapat daripada mimpi, mukasyafah. Kami ni orang soleh yang beramal banyak, jadi kami didatangi dengan mimpi, mukasyafah. Mana kami dibukakan hijab, nampak. Maka kami ada ilmu ni, ilmu batin. Itu ni antara kesesatan beritan tipu daya iblis terhadap mereka. Kemudian mereka menganggap rasa lapar itu sebagai kenikmatan. Juga bila rasa lapar tu rasa nikmat. Mereka nampak itulah nikmat. Dan sebagainya. Dan di kalangan mereka ni sampai ke tahap akidah mereka ni rosak, binasa bila mana mereka percaya tentang adanya inkarnasi. Ni saya ulang ringkas apa yang kita baca pada muka surat 244. Kalau tuan-tuan tengok muka surat 244 tu banyak yang kita dah belajar dulu yang disebut. Dan yang terakhir di perenggan di baris-baris yang terakhir tu ada cerita berkenaan dengan inkarnasi. Mereka melihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni boleh menjelma dalam diri makhluk. Dan mereka berpandangan bahawa Allah boleh bersatu dengan makhluk. Kita dah cerita bagaimana ada seorang sufi ini tengah-tengah mengajar, tengah-tengah berzikir. Bila dengar burung gagak berbunyi, dia sebut apa? Labbaik, labbaik. Dia sahut seruan. Dia anggap seolah-olah Allah panggil dia. Ni dahsyat ni tuan-tuan. Ni rosak. Dia menganggap seolah suara yang datang. Walaupun itu suara burung gagak, dia kata Allah panggil aku. Ni dahsyat. Kesesatan yang berlaku kepada golongan ahli sufi ni. Baik, buku-buku karangan mereka yang menyimpang dan sesat ni macam-macam lah. Kalau kita baca satu-satu ni, mungkin tuan-tuan pun tak pernah dengar buku-buku ni. Tak sampai dekat kita, kat Malaysia ni.
Kita kat Malaysia ni dari sudut penterjemahan kitab-kitab Arab ni slow sikit. Kurang berbanding dengan Indonesia. Orang Indonesia memang laju. Kalau bab terjemah kitab ni. Buku kita belajar ni pun terjemahan Indonesia ni sebenarnya. Jadi masa saya belajar di Morocco dulu pun, kawan-kawan Indonesia ni dia ambil job dah. Masa belajar tu ambil job dah. Ambil job untuk terjemah buku-buku. Pasal mereka kata ada kedai-kedai buku di Indonesia ni bagi mereka upah untuk terjemah. Terjemah kitab, mereka dapat upah. Sambil-sambil belajar tu, sambil-sambil terjemah buku. Nak ceritanya dia gerakan penterjemahan buku di pihak mereka tu laju. Ada kedai-kedai buku yang tawarkan upah. Kita ni tak ada. Kita kat Malaysia kadang-kadang ustaz tulis buku pun tak laku nak jual. Tak laku nak jual. Jadi nak ceritanya ni karangan yang dikarang oleh golongan-golongan sufi ni ada yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi. Abu Nasr As-Sarraj menyusun sebuah buku bagi golongan sufi dengan judul Luma'us Sufiyah, sinar golongan sufi. Di dalamnya ada disebutkan beberapa corak keyakinan yang rosak dan perkataan-perkataan yang hina yang sebahagiannya akan kami sebutkan di bahagian mendatang. Ini nanti kita sebut kemudian. Kemudian Abu Talib Al-Makki menyusun sebuah buku yang berjudul Qutul Qulub, santapan hati. Di dalamnya dia menyebutkan hadis-hadis yang batil dan tanpa ada sanadnya sama sekali berkaitan dengan masalah-masalah solat sehari semalam ataupun masalah-masalah lainnya. Dalam buku itu juga dia menyebutkan akidah yang rosak. Seringkali dia menyebutkan kata Al-Mukashifin berkata, ini contoh-contoh. Dia berhujah dengan kata Al-Mukashifin. Al-Mukashifin ni maksudnya orang yang dibuka hijab. Orang yang boleh melihat hijab mereka ni terbuka. Jadi mereka ni boleh melihat lebih jauh daripada orang biasa. Jadi dia ni banyak nakal daripada golongan-golongan ini. Dia kata Al-Mukashifin berkata. Mana golongan-golongan yang terbuka hijab berkata. Ini bahayalah. Mana kita ambil pandangan kata-kata mereka ni tanpa merujuk kepada Quran dan hadis. Ini jelas perkataan yang mengada-ngada. Mana mengada-adakan perkara yang tak ada. Dia juga mengisahkan dari sebahagian orang sufi bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menampakkan diri di dunia di hadapan para walinya. Ni ada juga. Tuan-tuan perempuan, tak tahulah tuan-tuan perempuan pernah tengok tak video. Video ada seorang penceramah ni Arab punya cerita lah. Dia kata dalam majlis aku ni aku boleh melihat ada malaikat. Dahsyat tuan. Dia boleh kata, dalam majlis aku ni ada malaikat yang datang. Aku tengok ada malaikat. Memanglah hadis Nabi sebut majlis-majlis ilmu ni, malaikat datang. Tapi tak bolehlah kita kata, aku nampak malaikat ada dalam majlis aku ni. Janganlah sampai ke tahap macam tu. Memang ada hadis Nabi sebut, malaikat-malaikat ni berkunjung. Malaikat-malaikat ni mencari-cari majlis ilmu, mendatangi majlis ilmu. Itu ada hadis Nabi sebut begitu. Tapi janganlah kita sebut, aku nampak malaikat ada ni, malaikat kat ujung ni. Jangan, ni tak kena lah, tak kena dengan perkataan tersebut. Dan ni disebut, dia kata Allah menampakkan diri kat dunia ni di hadapan para walinya. Mana kalau orang wali, seorang dia tu wali, dia boleh nampak Allah kat dunia ni. Ni teruk sangatlah, jauh, terpesong. Sedangkan Nabi sebut, orang beriman boleh melihat Allah di akhirat kelak. Seperti mana kita melihat bulan purnama di dunia ni, kita boleh melihat Allah di akhirat kelak. Ni Nabi sebut di akhirat. Tapi kat dunia ni, kat dunia ni mana boleh kita kata kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala? Tak boleh lah. Tu terpesong jauh daripada ajaran Islam. Baik, jadi dia kata Allah menampakkan diri di dunia ini di hadapan para walinya. Mana wali-wali Allah ni yang rapat dengan Allah ni boleh melihat Allah kat dunia ni. Ni tak betul. Kata-kata ni terpesong. Kemudian Abu Tahir Muhammad bin Al-Allah berkata, Abu Talib Al-Makki memasuki kota Basrah sepeninggalan Abu Husain bin As bin Salim, lalu menghidupkan kembali ucapan-ucapannya. Dia juga pergi ke Baghdad. Orang-orang di sana berkerumun di sekelilingnya untuk mendengarkan nasihat-nasihatnya. Dia menyampaikan kata-kata yang pelik yang masih diingat darinya. Dia pernah berkata tidak ada yang lebih berbahaya, mudarat bagi makhluk kecuali apa yang datang dari Khaliq. Ni bahaya tuan-tuan. Dia kata tak ada benda yang lebih berbahaya, lebih memudaratkan untuk makhluk, untuk kita ni, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kata ni Allah ni bahaya pada kita. Ni bahaya tuan-tuan.
Memanglah Allah lah yang memberikan manfaat dan mudarat. Tapi jangan pula kita kata tidak ada yang paling memudaratkan bagi kita makhluk ni melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai macam tu. Kata-kata yang begitu tu akan menyebabkan kita nampak Allah ni bahaya. Bahaya. Bukan begitu. Allah ni boleh memberikan kebaikan, maslahah dan boleh memberikan mudarat kepada kita. Tapi bukanlah kita kata Allah ni bahaya kepada kita. Jangan. Allah ni Tuhan kita yang kita kena sembah. Tak boleh kita kata Allah ni lah. Mana tidak ada yang lebih bahaya bagi makhluk kecuali apa yang datang dari Khalik. Maka orang-orang mengecapnya sebagai ahli bid'ah. Memulaukannya. Dan dia tidak boleh lagi bercakap di hadapan orang ramai. Ni bahaya kadang-kadang ucapan-ucapan mereka ni. Kemudian datang Abu Nu'aim Al-Asbahani yang menyusun sebuah buku bagi golongan sufi dengan judul Al-Hilyah dalam menghuraikan batasan-batasan tasawuf. Dia menyebutkan pelbagai macam kemungkiran ataupun kemungkinan yang buruk. Dia tidak malu dengan menyebut nama Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan para pemuka sahabat yang lain sebagai golongan sufi. Dia menyebutkan perkara-perkara yang aneh tentang mereka. Dia juga memasukkan Surah Al-Qadhi, Al-Hasan Al-Basri, Sufyan Al-Thawri, Ahmad bin Hanbal termasuk golongan sufi. Begitu pula yang disebutkan As-Sulami dia dalam Tabaqatus Sufiyah yang memasukkan Al-Fudail bin Iyad dan Ibrahim bin Adham atau yang terkenal dengan sebutan Al-Karhi ke dalam golongan sufi. Ni dah bahaya tuan-tuan bila mana dia karang kitab dia kata sahabat-sahabat Nabi itu semua sufi. Golongan tabi'in yang ternama Shuraih Al-Qadhi tu pun sufi. Ni tuan-tuan. Hasan Basri tu pun sufi. Ni bahaya. Sedangkan zaman dulu tak ada istilah tasawuf, tak ada istilah sufi. Ni kata mana dia nak menjadikan pendapat dia, mazhab dia ni betul dengan menisbahkannya kepada sahabat Nabi, kepada tabi'in, kepada orang-orang soleh, Al-Fudail bin Iyad dan sebagainya. Ni bahaya tuan. Macam kita lah tuan, kadang-kadang kan kita nak supaya kata-kata kita ni didengar, kita nisbahkan Tok Imam pun cakap macam tu. Tok Imam cakap macam tu, Ustaz Hasbi cakap macam tu. Contoh. Ustaz Harun cakap macam tu. Contoh. Padahal tak ada kena-mengena pun. Ni banyak berlaku. Sebab apa? Sebab mereka nak menjadikan kata-kata mereka ni diterima oleh masyarakat. Jadi mereka nisbahkan, sahabat Nabi sufi dah. Sahabat Nabi dulu Abu Bakar, Umar semua sufi. Tabi'in yang hebat Shuraih Al-Qadhi, Hasan Al-Basri semua sufi. Fudail bin Iyad dan Ibrahim bin Adham semua sufi. Padahal zaman mereka tu sufi pun tak ada. Ni ceritanya antara benda-benda yang mereka terpesong yang disebutkan dalam kitab mereka. Kemudian mereka sebut lagi tasawuf merupakan mazhab yang dikenal menyimpang jauh daripada zuhud. Bukti yang menunjukkan perbezaan antara keduanya bahawa tak seorang pun yang mencela zuhud. Dan cukup banyak orang yang mencela tasawuf sebagaimana yang akan kami sebutkan pada bahagian berikut. Ini cerita. Kita dah cerita sebelum ni, tasawuf ni berasal pada zuhud. Tapi antara zuhud dengan tasawuf ni telah banyak terpesong daripada zuhud. Kita dah cerita dulu bagaimana orang-orang soleh ni mereka cenderung pada tasawuf kerana mereka melihat orang tasawuf ni hidup mereka ni betul-betul meninggalkan dunia. Maka orang soleh pun bagus mereka ni. Tetapi ahli dunia pun terpengaruh dengan tasawuf. Sebab apa? Sebab mereka melihat golongan tasawuf ni ada lagu, ada nyanyi-nyanyi, mana ada keseronokan dalam tarikat tasawuf ni. Maka mereka pun cenderung pada tasawuf ni ahli dunia. Jadi ahli tasawuf ni kata Ibn Jauzi mazhab yang menyimpang, yang jauh menyimpang daripada zuhud. Bukti dia apa? Bukti dia senang dia kata. Bukti dia senang. Dia kata apa? Dia kata zuhud ni tak ada orang pun mencela zuhud. Kita tak pernah dengar pun ulama-ulama, orang-orang, tokoh-tokoh, pemikir-pemikir mencela zuhud. Mereka semua kata zuhud ni sifat yang terpuji. Tapi ramai di kalangan ulama-ulama ni mencela tasawuf. Sebab apa? Sebab ada benda-benda yang mereka buat yang terpesong daripada ajaran agama. Sebab itulah menyebabkan mereka ni dicela. Baik. Abdul Karim bin Huwazin Al-Qushairi juga menyusun buku bagi mereka dengan judul Ar-Risalah. Ar-Risalah yang biasa kita dengar karangan Imam Syafi'i dalam kitab fiqh. Dalam usul fiqh, Imam Syafi'i ada karang kitab Ar-Risalah. Ni kalau tuan-tuan belajar usul fiqh. Tapi Ar-Risalah yang ni dalam ilmu tasawuf. Dalamnya dia menyebutkan perkara-perkara yang aneh tentang masalah fana dan baqa. Fana dan baqa, penahanan dan pelepasan.
waktu dan keadaan, pengadaan dan ada, sedar dan mabuk, rasa dan minum, penghapusan dan penetapan, penciptaan dan kekuasaan, syarak dan hakikat serta masalah-masalah lain yang dijadikan pelik dengan tafsir yang sangat-sangat aneh. Kalau tuan-tuan baca kitab-kitab tasawuf ni memang akan jumpalah bagaimana mereka menceritakan berkenaan dengan hilang. Fana ni hilang. Kita kena hilangkan diri kita ni. Bayangkan diri kita ni tak ada. Dan kekal, bayangkan kita ni bersatu dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha kekal, baqa. Ni macam-macam lah. Nak ceritanya kesesatan yang dilakukan oleh golongan-golongan tasawuf ni. Semua benda-benda ni tuan-tuan berasal daripada lintasan hati. Kita dah cerita sebelum ni bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal, bila mana ada sahabat-sahabat dia tanya berkenaan dengan lintasan-lintasan hati, dia kata apa? Dia kata sahabat-sahabat Nabi tak seorang pun bercakap tentang lintasan hati. Tak ada pun. Tapi mereka ni banyak bercakap soal lintasan hati, perasaan, rasa. Kita kena rasa kita ni hilang, fana. Kita kena rasa kita ni bersatu, kekal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak disebut oleh golongan-golongan tasawuf dalam kitab-kitab mereka. Kemudian muncul Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi yang menyusun buku Safwatut Tasawuf. Di dalamnya disebutkan pelbagai masalah yang apabila dibawa kepada orang yang berakal, maka dia akan merasa malu sendiri. Yang akan kami jelaskan pada perbahasan tersendiri. Baik. Kemudian Syekh kami Abdul Fadl bin Nasir Al-Hafiz berkata Ibnu Tahir termasuk pengafahaman permissivism. Dia juga menulis sebuah buku yang di dalamnya disebutkan tentang dibolehkannya memandang wanita. Dia menukilkan kisah dari Yahya bin Ma'in. Dia berkata, aku pernah melihat seorang gadis di Mesir yang sangat cantik. Maka Allah bersawak kepada gadis itu. Ni kefahaman permissivism ni. Dia seolah-olah bahasa mudahnya fahaman yang menghalalkan perkara-perkara yang diharamkan menurut hawa nafsu mereka. Mana ikut sewenang-wenangnya. Dia melihat wanita cantik dekat Mesir, dia kata Allah berselawat ke atas wanita ni. Lalu bila orang tegur dia, Allah, kamu ni takkanlah Allah berselawat kepada wanita ni. Dia kata apa? Dia jawab lagi, Allah berselawat ke atas semua wanita yang cantik. Nampak sangat kaki perempuan. Nampak sangat kaki perempuan. Dia kata Allah berselawat kepada semua wanita-wanita yang cantik. Ni dahsyat sangat tuan-tuan. Tak boleh lah macam tu. Ni selawat-selawat ni Allah berselawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dalam Al-Quran Allah sebut sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas nabi. Tiba-tiba dia kata Allah berselawat ke atas wanita cantik ini. Bila orang tegur, tak, dia kata Allah berselawat ke atas semua wanita cantik. Dia tak kena langsung. Baik. Ada yang bertanya, apakah engkau juga berselawat kepada gadis itu? Dia menjawab, Allah yang berselawat kepadanya dan kepada apa pun yang cantik dan menawan. Semua yang cantik dan menawan, dia kata Allah berselawat ke atasnya. Ni tak kenalah dengan ajaran Islam. Tak bolehlah kita macam tu. Nampak perempuan seksi, Allah berselawat ke atas perempuan ni. Langsung tak kena. Baik. Syekh kami ini berkata Ibnu Tahir bukan termasuk orang yang perkataannya dapat dijadikan hujah. Syekh kami berkata Ibnu Tahir bukan termasuk orang yang perkataannya dapat dijadikan hujah. Maksudnya terpesong daripada ajaran Islam. Kemudian muncul Abu Hamid Al-Ghazali. Ni Imam Ghazali sendiri. Ni Ibnu Jauzi tegur Imam Ghazali. Yang menyusun buku Al-Ihya bagi golongan tasawuf. Tuan-tuan biasa dengar kitab Ihya Ihya fi Ulumuddin. Ni kitab ni famous kat Malaysia ni. Kitab ni bukan tak bagus. Apa masalah dia sikit je. Dia memenuhi buku ini dengan hadis-hadis yang batil. Masalah buku ni satu je. Hadis-hadis yang ada dalamnya hadis-hadis yang maudhu' yang batil. Itu je masalah kitab ni. Baik. Sementara dia tidak mengetahui kebatilannya. Tengok. Ibnu Jauzi beradab dengan Imam Al-Ghazali. Dia kata Imam Ghazali dia karang kitab ni dalam keadaan dia tidak mengetahui hadis-hadis yang dimasukkan itu hadis-hadis itu batil. Mana dia bagi keuzuran kepada Imam Ghazali. Imam Ghazali ni boleh jadi kerana kurangnya ilmu tentang ilmu hadis, dia banyak memasukkan hadis-hadis yang batil tanpa dia tahu. Ni kata Ibnu Jauzi. Dia juga bercakap tentang ilmu mukasyafah. Mukasyafah menyingkap yang batin dan keluar dari peraturan fiqh. Dia berkata yang dimaksudkan matahari, bintang-bintang dan bulan yang dilihat Ibrahim salawatullahi alaihi adalah cahaya-cahaya merupakan takbir Allah Subhanahu wa taala.
Dia tidak memaksudkannya dengan perkara-perkara itu, padahal yang seperti ini termasuk perkataan golongan batiniyah. Dia tidak memaksudkannya dengan perkara-perkara itu. Maknanya dia nak bagi lagi keuzuran. Makna dia hormat pada Imam Ghazali. Boleh jadi Imam Ghazali sebut benda-benda begitu tanpa memaksudkannya. Ni Imam Ghazali hanya memberikan perumpamaan. Tapi kata-kata yang seumpama itu boleh dikira sebagai kata-kata golongan batiniyah. Ni kata Ibnul Jauzi, penulis kitab kita ni. Baik. Kemudian dalam bukunya Al-Mufsih bil Ahwal. Ni tuan-tuan baiki, Al-Mufsih bil Ahwal. Bukan bil Ahwil. Bil Ahwal. Dia berkata jika seorang sufi itu dalam keadaan sedar, maka mereka dapat menyaksikan para malaikat dan para roh Nabi, dapat mendengarkan suara mereka dan mengambil manfaat dari mereka. Kemudian keadaan ini meningkat lebih tinggi, bukan sahaja sekadar menyaksikan gambaran kepada darjat-darjat yang sempit yang tidak dapat diungkapkan melalui kata-kata. Ni tuan, ya, Imam Al-Ghazali sendiri pergi lebih jauh. Dia kata kalau orang tu orang soleh, dalam keadaan sedar, dia boleh melihat roh-roh para Nabi. Dia boleh melihat para malaikat. Ni yang kita sebut tadi tu. Ada penceramah di Mesir tadi, dalam video tu, dia kata dalam majlis aku ni ada malaikat. Aku nampak malaikat dalam majlis aku ni. Sebenarnya tak tepat, terpesong. Tak bolehlah kita sebut begitu. Dia boleh melihat roh-roh para Nabi dan sebagainya. Ni semuanya ditegur oleh Ibnu Jauzi. Tak kena dengan syariat Islam. Tak boleh kita berkata sebegitu. Baik, latar belakang munculnya buku-buku itu kerana pengarangnya tidak banyak mengetahui as-sunnah. Kenapa buku-buku ni boleh muncul? Kata Ibn Jauzi, kerana penulisnya tidak banyak mengetahui tentang as-sunnah, sunnah Nabi. Mereka ni kadang-kadang mendatangkan pandangan-pandangan kerana mereka tak ada ilmu pasal hadis Nabi. Jadi mereka ambil pandangan-pandangan yang bagi mereka dekat dengan Islam, tapi sebenarnya bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Islam dan para sahabat dan perkataan para sahabat, mereka lebih suka menerima apa yang dianggap baik bagi orang-orang itu. Ini masalah ni orang sufi ni. Mereka nampak kalau benda tu baik, baiklah. Apa salahnya? Ni kita pun ada macam tu tuan. Kita biasa dengar orang kata, "Alah ustaz, benda baik apa salahnya?" Benda baik apa salahnya? Baik yang kita rasa baik tu, kita kena timbang atas neraca Quran dan sunnah Nabi. Jangan kita rasa baik, baik. Kalau benda tu baik, kita ambil. Baik tu, tengok dulu. Baik ikut tak sunnah Nabi ataupun Quran. Kalau tak ikut, kita kena tolak walaupun benda tu nampak baik. Ni bahaya. Jadi orang sufi ni, dia nampak benda tu baik. Baik. Jadi mereka pun terima kerana mereka anggap benda tu baik. Ni bahaya, ni salah. Neraca timbangan yang salah, kayu ukur yang salah. Kita tak boleh anggap benda tu baik selagi mana benda tu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Mana selagi mana kita tak timbang, tak ukur dengan Quran dan Sunnah, maka kita tak boleh anggap benda tu baik. Kalau semudah-mudah kita anggap benda tu baik, rosaklah kita. Kan? Masuk masjid. Masuk masjid sembahyang asar, lepas sembahyang asar sembahyang sunat. Baik apa? Baik. Sembahyang sunat lepas sembahyang asar, baik apa? Baik. Kalau tengok dengan pandangan mata kasar, baiklah. Apa salahnya ustaz sembahyang sunat lepas asar? Apa salahnya sembahyang sunat lepas asar? Tapi kalau kita baca hadis Nabi, Nabi tak bagi sembahyang sunat lepas asar, tak boleh. Waktu haram. Tak boleh sembahyang sunat lepas asar. Jadi kita nampak dengan mata kita nampak baik. Tapi dengan pandangan hadis Nabi, dengan Quran, dengan pandangan syariat, benda tu tak baik. Maka tak boleh buat. Tak boleh buat walaupun kita nampak benda tu baik. Ni kena jelas tuan-tuan. Jangan kita rasa semua benda baik, semua okey. Tak, baik tu kena timbang dulu. Baik tu ikut tak Quran, ikut tak hadis Nabi. Kalau tak ikut, tak boleh terima walaupun benda tu nampak baik. Baik. Kerana sejak sebelumnya mereka sudah merasa kagum terhadap zuhud. Sebab apa mereka boleh terima? Kerana mereka kagum. Dalam diri mereka ni mereka nampak, oh bagus orang ni soleh. Orang ni soleh. Takkanlah dia ni sesat. Tengok tuan. Orang baik, orang soleh takkan dia sesat. Sebab itulah kita nampak tuan-tuan, ni virus akhir-akhir ni ada pesantren kat Indonesia. Kadang-kadang tok-tok guru kat Indonesia, pesantren. Dia sewenang-wenangnya bersalam dengan perempuan, bercium dengan perempuan. Ada tu perempuan pergi minta, dia salam perempuan tu, dia tepuk-tepuk belakang perempuan tu, dia cium pula kepala perempuan tu. Allahu Akbar. Tu tok guru pesantren tu. Ni mana sandaran hadis Nabi
Sedangkan Nabi sebut apa? Kalaulah seorang kamu ni diketuk dengan jarum daripada besi, jarum daripada api neraka, lebih baik daripada dia pegang wanita yang bukan halal baginya. La ayyut'ana ahadukum bi mikhyatin min hadid. Kalau seorang kamu ditikam dengan mikhyat, jarum daripada besi, lebih baik daripada dia memegang wanita yang tidak halal bagi dia. Ni berat ni. Ni ada hadis Nabi sebut begitu. Dan Nabi SAW sendiri tak pernah bersalam pun dengan wanita. Nabi sendiri tak pernah bersalam dengan wanita. Bila mana Nabi berbai'ah dengan wanita ni, bai'atun nisa, biasa kalau bai'ah ni letak tangan atas tangan. Tangan letak atas tangan. Ni bai'ah. Kalau bai'ah lelaki macam tu, letak tangan atas tangan. Jadi Nabi sebut kepada orang perempuan ni, inilah usafihun nisa, aku tak bersalam dengan orang perempuan. Ni Nabi sebut. Tiba-tiba kita ni belajar agama, kita tok guru pula, tok guru pondok, kita sewenang-wenangnya bersalam dengan perempuan, siap cium lagi kepala perempuan tersebut. Kemudian kita kata, oh, tok ambil berkat. Tak apa, asalkan untuk ambil berkat. Tengok, kita menghalalkan perbuatan tersebut dengan alasan ambil berkat tok guru. Tak boleh tuan-tuan. Tok guru ke, tok garu ke, tak ada. Tak ada ambil berkat dengan bersentuhan antara lelaki dan perempuan. Ni bahaya tuan-tuan. Bila mana kita rasa kekaguman kita pada satu-satu pihak tu menyebabkan kita ni ditutup mata daripada melihat syariat Islam. Ni yang berlaku kepada golongan sufi. Kerana merasa kagum terhadap zuhud, sehingga mereka tidak melihat keadaan yang lebih baik daripada keadaan orang-orang zuhud, dan tidak mendengar perkataan yang lebih menarik hati daripada perkataan mereka. Mana apa, bila mereka rasa kagum, jadi apa saja yang tok guru dia buat, dia nampak baik semua. Tok guru dia cakap apa, semua baik. Tok guru dia buat apa, semua baik. Ni bahaya, ni panggil ta'assub ni. Ta'assub ni sifat yang mazmumah, yang dikeji. Kita tak boleh ta'assub kepada sesiapa pun melainkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad kerana dia Nabi maksum. Allah sendiri jaga dia daripada melakukan kesalahan dan dosa maksiat. Tak apalah, maksum. Tapi manusia lain semuanya tak maksum. Sebab Nabi sendiri sebut kullukum kullu bani Adam khata'. Setiap bani Adam ni adalah bersalah, buat dosa. Setiap daripada kita, tuan-tuan, tok imam, ustaz, tok guru, yang bercakap depan ni semua berdosa. Tak ada pun yang tak berdosa. Dan Nabi sebut wa khairu al-khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang buat salah ialah orang yang bertaubat. Nabi sebut semua daripada kita ni orang berdosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa ialah orang yang bertaubat. Jadi tak ada orang yang tak berdosa. Dia tok imam ke, dia tok Bilal ke, dia tok guru ke, semuanya ada dosa. Jadi jangan kita kagum melampau terhadap mereka sehingga tidak melihat, tidak menilai perkataan mereka. Baik. Sebenarnya kecenderungan mereka kepada orang-orang salaf yang tidak suka. Ni tuan-tuan kena baiki sikit. Ni salah. Ni ayat dia ni sebenarnya mereka tidak cenderung pada orang-orang salaf. Ni payah sikit. Kena padang semua ni. Daripada sebenarnya tu kena potong. Saya baikilah ayat tu dengan ayat yang lain. Mereka ni tak cenderung pada orang salaf. Asalnya dalam kitab Ibn Jauzi sebut, orang-orang awam ni, orang-orang sufi ni, mereka tak cenderung pada cara salaf. Kerana cara salaf ni, mereka melihat ada khusyunah, ada kasar. Mana mereka ni susah, nampak susah. Cara salaf ni susah. Nak kena jaga daripada melihat perempuan, nak kena jaga daripada pegang perempuan, nak kena jaga daripada melakukan dosa dan maksiat. Mereka rasa benda tu susah. Susah. Jadi mereka tak cenderung pada cara salaf. Baik. Tetapi mereka ni cenderung kepada soal-soal. Dalam penampilannya mereka menunjukkan kesucian dan ibadah. Ni mereka cenderung kepada ahli sufi. Sebab apa? Sebab mereka melihat mereka ni menonjolkan kesucian dalam ibadah, dan dalam batinnya mereka menunjukkan kedamaian dan menyemak syair-syair. Tentu saja tabiat manusia banyak yang cenderung kepadanya. Ni orang sufi ni, dia menunjukkan kebersihan. Kita kena bersih, jiwa hati kita ni kena bersih, pakaian kita kena bersih. Kan kita dah cerita ada tarikat sampai nak semayang 5 waktu ni, setiap kena semayang kena mandi. Jadi orang-orang awam ni nampak, oh ni bagus betul-betul jaga ni.
betul-betul jaga kebersihan ni. Dan mereka menjaga diri daripada melakukan perkara-perkara dosa dan maksiat ni dengan menambah rasa seronok dengan syair-syair, lagu-lagu, kan. Kita pun ada duk nyanyi-nyanyi, duk lagu-lagu dan sebagainya. Maka rasa seronok. Jadi orang awam ni rasa seronok. Sedangkan kalau melihat cara salafus salih dulu, mereka tak ada nyanyi ni, lagu-lagu ni tak ada. Jadi mereka nampak susah. Cara orang terdahulu ni, cara salafus salih susah. Susah dah, tak seronok dengan hati tak seronok. Nak berzikir je sepanjang, nak semayang tanpa ada syair-syair lagu-lagu ni, mereka nampak susah. Jadi mereka cenderung pada golongan tasawuf, golongan sufi ni. Tu cerita dia. Jadi pada awal mulanya, ni nak ceritanya kenapa golongan tasawuf ni mendapat pengaruh. Yang pertama kerana orang awam melihat cara golongan salaf dulu susah. Susah nak ikut. Jadi golongan tasawuf ni senang sikit nak ikut. Ada rasa seronok dalam hati nak ikut. Tu yang pertama. Yang kedua, pada awal mulanya orang-orang tasawuf menghindari daripada para penguasa dan sultan, sehingga mereka membentuk komuniti orang-orang yang jujur dan lurus. Pada permulaannya, golongan sufi ni tuan-tuan dan puan, mereka ni mengelak daripada bertemu dengan pemimpin, daripada berada di istana-istana raja. Golongan sufi ni memang mereka ni hidup menyendiri zaman dulu. Jadi mereka bila orang awam ni melihat, mereka ni memang langsung tak pedulikan dunia, langsung tak jumpa para penguasa, khalifah mereka tak jumpa. Mereka anti dengan pemerintah, mereka tak jumpa. Jadi mereka melihat, mereka ni layak diikuti. Jadi orang awam nampak, golongan tasawuf ni kena ikut. Mereka ni lah orang yang jujur dan benar. Sebab mereka nampak kalau masuk dalam pintu penguasa ni, ni confirm ada unsur-unsur keduniaan, kan. Sebab tu kita kadang-kadang ni jangan kita mudah menjatuhkan hukum kepada orang-orang ulama-ulama yang mendekati pemerintah, kan. Kadang-kadang ada sebagian kita dia menghukum, ni ulama tak boleh pakai, ulama pemerintah, ulama-ulama yang bersama pemerintah tak semestinya tak boleh pakai, tuan-tuan. Jangan kita mudah menghukum begitu. Jadi kita ni, tuan, nak ceritanya, orang awam ni dia cenderung kalau nampak orang tu jauh daripada pemerintah, dia mudah nak bersama dengan orang tu. Baik, apatah lagi kalau orang tu menentang pemerintah, lagilah mereka suka nak bersama dengan orang tersebut. Baik, majoriti buku-buku yang mereka susun itu tidak dilandaskan kepada suatu dasar. Isinya hanya berupa petikan-petikan peristiwa yang dituturkan sebahagian kepada sebahagian yang lain. Setelah dihimpunkan, mereka menyebutnya sebagai ilmu batin. Ini juga. Mereka susun ilmu mereka ni, buku-buku mereka ni berdasarkan ucapan-ucapan, perkataan-perkataan, peristiwa-peristiwa yang berlaku kepada diri mereka. Maknanya buku mereka ni hasil pada pengalaman, bukan semata-mata atas dasar dalil, syarak. Macam kita sebut, zaman kita sekarang pun banyak buku-buku yang dihasilkan berdasarkan pengalaman. Tapi tak apalah, itu pengalaman hidup. Yang tak bolehnya kita gunakan pengalaman tu untuk beribadah, tak boleh. Tuan-tuan, zaman sekarang ni ada buku travelog, pengalaman travel, dia pun bukukan pengalaman travel. Tak apalah, itu benda keduniaan, dunia. Pengalaman mencari jodoh, tak apalah, itu pengalaman pergi ke Mekah tanpa visa, tanpa agensi, kan. Kita banyak baca kat Facebook pengalaman pergi ke Mekah tanpa menggunakan agensi travel. Tak apalah, itu pengalaman yang boleh kita ambil kerana melibatkan keduniaan, tak ada masalah. Tapi masalah golongan sufi ni, dia ambil pengalaman tu untuk guru ni dalam masalah-masalah agama, dalam masalah-masalah hati menuju akhirat. Jadi pengalaman-pengalaman ni tak boleh kita ambil sepenuhnya, sehingga kita timbang dulu dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi. Baik, Ishaq bin Hayyah berkata, aku menemui Ahmad bin Hanbal yang saat itu dia sedang ditanya tentang bisikan-bisikan hati dan lintasan sanubari. Maka dia menjawab, para sahabat dan tabi'in tidak pernah membicarakan masalah itu. Ini jawapan mudah Imam Ahmad bin Hanbal. Bila ditanya tentang bisikan-bisikan hati, sanubari dan sebagainya ni, dia kata benda tu orang salafus salih dulu tak pernah bincang. Tak pernah bincang soal-soal lintasan hati dan sebagainya. Mereka tak ambil pot pun benda-benda macam tu. Jadi zaman kita ni, bila bertambah zaman ni, makin banyak orang bincang pasal soal hati, lintasan-lintasan hati. Zaman kita lagi teruk, tuan-tuan. Zaman kita sampai bertindak berdasarkan bisikan-bisikan hati. Ni bahaya, kan, kita dengar.
Ada kes bunuh mak ayah dia kerana dengar suara. Dengar suara katanya bisikan hati, lintasan, suara dengar suruh bunuh mak ayah dia. Dia bunuh mak ayah dia. Sampai ke tahap macam tu. Tak boleh tuan. Bisikan hati ni kena hati-hati. Sebab tu golongan salafus salih dulu tak ambil pot. Soal-soal bisikan hati ni. Kita zaman sekarang banyak, kalau dulu orang panggil gila isim. Gila isim. Kan? Zaman sekarang ni tambah-tambah yang ambil dadah. Yang biasanya banyak-banyak kes ni biasanya ada pengalaman dengan dadah, ada rekod dengan dadah. Dadah-dadah yang mendatangkan halusinasi. Halusinasi. Yang ni bahaya, tuan-tuan. Bahaya. Baik. Diriwayatkan kepada kami daripada Ahmad bin Hanbal bahawa dia pernah mendengar perkataan Al-Harith Al-Muhasibi. Maka dia berkata kepada seorang kawannya, menurutku lebih baik engkau jangan bergaul dengan mereka. Ni tuan. Nasihat Imam Ahmad bin Hanbal. Bila mana ada orang kata ke dia, perkataan Al-Harith Al-Muhasibi. Al-Harith Al-Muhasibi ni ulama tasawuf yang terkenal. Banyak kata-kata dia ni diambil dijadikan sebagai dasar kepada golongan tasawuf. Al-Harith Al-Muhasibi. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal bila disebutkan tentang Harith Al-Muhasibi ni, Imam Ahmad bin Hanbal kata jangan menurutku lebih baik jangan bergaul. Mana Imam Ahmad bin Hanbal bagi nasihat jangan bergaul dengan Harith Al-Muhasibi. Sama begitu sekali. Baik, kemudian dari Sa'id bin Amr Al-Barzai, dia berkata, aku pernah menyertai Abu Zur'ah yang sedang ditanya tentang Harith Al-Muhasibi dan buku-bukunya. Maka dia menjawab, awas, jauhilah buku-buku itu kerana buku-buku itu berisi bid'ah dan kesesatan. Ikutilah perkataan para sahabat, nescaya engkau tidak lagi memerlukan buku-buku tersebut. Kemudian ada yang berkata kepadanya, dalam buku-buku tersebut juga terkandung pelajaran yang berharga. Maka Abu Zur'ah menjawab, siapa yang tidak mengambil pelajaran di dalam kitab Allah, maka dia tidak mempunyai pelajaran. Ni tuan, Abu Zur'ah ni ulama hadis yang terkenal. Dia ni hebat dalam an-naqd, dalam ilmu hadis. Dia ni yang sebut ni perawi ni boleh pakai, perawi ni tak boleh pakai. Ini Abu Zur'ah. Dan dia lah orang yang kata la yustata'u al-ilm birahatil jasad. Dia kata ilmu ni tak diperolehi dengan kerehatan tubuh. Ni Abu Zur'ah. Jadi dia ni ditanya tentang Al-Harith Al-Muhasibi, dia kata tak boleh diambil. Pandangan Al-Harith Al-Muhasibi ni tak boleh ambil. Jauhilah buku-buku tersebut. Bila ada orang katakan dia, dalam buku-buku tu ada ilmu, ada pelajaran yang bermanfaat. Abu Zur'ah jawab, siapa-siapa yang tidak boleh ambil pelajaran daripada Al-Quran, maka tidak ada pelajaran bagi dia. Ni kata Abu Zur'ah. Siapa-siapa yang tak boleh ambil manfaat pelajaran daripada Al-Quran, maka dia tak ada pelajaran bagi dia. Mana tak ada manfaat bagi dia. Bacalah buku apa pun, tapi kalau Quran dia tak ambil pelajaran Al-Quran, maka tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Nak cerita kepada kita bahawa apa sahaja buku pun yang kita baca kena timbang dengan Al-Quran. Kalau Quran kata tak boleh, tak boleh. Kalau hadis kata tak boleh, tak boleh. Mana bila sebut Quran, disebut Quran ni sebab hadis tu samalah maksud Quran lah. Sebab dalam Quran sebut ati'ullah wa ati'ur rasul, ikutlah Allah, ikutlah Nabi. Jadi kalau kita tak ada boleh ambil pelajaran daripada Quran ataupun hadis Nabi, maka tidak ada pelajaran untuk kita. Tak ada dah. Buku-buku lain tu tak boleh pakai. Ni kata Abu Zur'ah. Baik. Apakah kamu pernah mendengar bahawa Malik bin Anas, Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri, ni tabi'in yang terkenal, Al-Auza'i. Al-Auza'i ni ulama yang terkenal zaman tabi'in. Ni Al-Auza'i ni kalau tuan-tuan baca kitab sejarah dia ni, hampir-hampir dia ni ada mazhab fiqh. Mazhab fiqh Al-Auza'i. Tapi oleh kerana anak murid dia ni tak bukukan pandangan-pandangan dia ni, tak adalah. Walhal dia ni ulama yang terkenal juga dalam fiqh, Al-Auza'i. Baik, dan imam-imam terdahulu pernah menyusun buku-buku seperti itu yang berisi masalah bisikan-bisikan hati dan lintasan sanubari. Dia tanya, kamu pernah tengok tak Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auza'i dan lain-lain menyusun kitab tentang lintasan-lintasan hati ni? Ada tak? Dia kata, tanya Abu Zur'ah ditanya. Mereka itu adalah orang-orang, ni Abu Zur'ah kata, mereka tu orang yang tulis kitab-kitab tersebut, yang cerita pasal lintasan-lintasan hati ni, mereka itu adalah orang-orang yang bertentangan dengan orang-orang yang berilmu, yang sekali datang pada kita dalam rupa ni kena baiki sikit.
dengan nama yang sesekali datang kepada kita dengan nama Al-Harith Al-Muhasibi, atau kadang dengan nama Abdul Rahim Ad-Daibuli, dan terkadang dalam dengan nama Hatim Al-Asam, dan terkadang dalam nama Syaqiq. Ni terjemahan tu tak berapa tepat. Kadang-kadang kitab-kitab ni datang dengan pandangan atas nama Harith Al-Muhasibi, dengan atas nama Abdul Rahim Ad-Daibuli. Maknanya nak ceritanya pandangan-pandangan tu datang dengan nama-nama tokoh-tokoh ni. Jadi semua tu tak boleh diterima, kata Abu Zur'ah, melainkan yang benar dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi. Setelah itu Abu Zur'ah berkata, alangkah cepatnya orang-orang cenderung pada bid'ah. Ni Abu Zur'ah kata, cepatnya manusia-manusia ni ikut bid'ah. Mudah sangat ikut pandangan-pandangan yang bertentangan dengan Quran, dengan hadis Nabi. Mudah sangat kita ni ikut. Walhal kita kena jadikan Quran dengan hadis Nabi itu sebagai ibu kepada segala rujukan kita. Kalau Quran dan hadis sebut lain, kita sebut lain, maka kita yang kena tolak pandangan kita. Sebab itulah Imam Syafi'i sendiri dia kata, kalaulah pandangan pandangan aku ni kamu bandingkan dengan Quran dan hadis, kalau tak kena campak pandangan aku ni. Ni Imam Syafi'i sebut. Dan ada kata-kata Imam Syafi'i, saya teringat masa sampai sekarang ni, bila mana dia cerita pasal hadis Nabi sebut begini. Bila ada anak murid dia kata, tanya, "Ya Imam, wahai Imam, kamu ambilkah hadis Nabi ni?" Lalu Imam Syafi'i jawab dengan jawapan yang keras. Dia kata, "Atarani fi kanisa, kamu tengok aku ni dalam gereja ke?" Kamu tengok aku dalam gereja ke? Atara fi yazunnar, adakah kamu tengok pada diri aku ni ada pakaian tali pinggang padri? Imam Syafi'i tanya balik. Bila anak murid tanya, "Kamu ambilkah hadis ni?" Imam Syafi'i tanya dia balik, "Kamu tengok aku dalam gereja ke?" Kamu tengok aku ni pakai tali pinggang padri ke? Dia kata, "Aku sebut hadis Nabi, kamu tanya lagi, hadis Nabi dipakai tak boleh pakai?" Tak kena lah macam tu. Jadi nak ceritanya ulama salafus salih dulu bila dengar je Quran, bila dengar je hadis Nabi, mereka tunduk, patuh. Tak ada kata, "Oh ni tak dipakai, oh ni hadis Nabi ni tak apa, kita ambil pandangan Syekh ni." Tak ada. Tuan-tuan. Syekh ni kata macam ni, kita tak boleh ikut dia selagi mana Quran hadis kata lain. Sebab itulah kan dulu kecoh sekejap. Kalau hadis ke kanan, Syekh ke kiri, kita kena ikut ke kiri. Tak kena tuan. Ni tak kena. Ini perumpamaan yang tak betul. Kalau hadis kata ke kanan, Syekh kita kata ke kiri, kita kena ikut ke kanan. Kanan, jangan ikut Syekh. Syekh ni dengan alasan Syekh tu lebih faham. Memanglah Syekh tu boleh jadi dia faham, dia tahu tentang hadis tu. Tapi sepatutnya pandangan dia tu tidak bertentangan dengan hadis. Kalau bertentangan dengan hadis, maka kita kena ikut hadis Nabi, bukan pandangan Syekh. Bukan pandangan Syekh. Ni kena hati-hati tuan. Kena hati-hati. Baik. Selesai tajuk tu, masuk tajuk yang baru, orang-orang sufi pasca pertama menetapkan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ni tuan, Imam Ibn Jauzi masuk tajuk yang baru ni. Dia nak cerita asal usul. Orang sufi dulu, pasca pertama, zaman pertama dulu. Al-Awail, pasca ni bagi saya tak berapa tepat. Pasca ni makna selepas. Padahal dalam kitab Arab sebut Az-Zuhadul Awail, atau orang sufi Al-Awail. Mana orang-orang sufi terawal dulu. Mana zaman-zaman pertama dulu. Bukan pasca pertama. Pasca ni selepas. Selepas. Baik, menetapkan untuk mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mana menetapkan untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Namun kemudian Iblis memperdayakan mereka kerana ilmu mereka yang sedikit. Ini tuan. Iblis dari zaman ke zaman, bila mana ilmu berkurang, maka Iblis lebih banyak peluang dia untuk menyesatkan kita. Jadi orang sufi macam tu juga. Orang sufi ni pada zaman terawal dulu mereka ni alim. Tak ada masalah. Ada golongan-golongan sufi yang alim, tak ada masalah. Contohnya Junaid Al-Baghdadi dan sebagainya. Itu tak apa, tak ada masalah. Baik, tetapi yang bermasalahnya bila golongan terkemudian yang kurang ilmu ni. Baik. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, boleh jadi ada noktah hitam dalam diriku selama beberapa hari kerana terpengaruh dengan orang-orang itu. Tetapi aku tidak dapat menerima dari siapa pun kecuali dengan dua saksi yang adil, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ini kata Abu Sulaiman Ad-Darani. Dia kata, boleh jadi ada noktah, mana ada titik hitam dalam diri aku ni. Bila aku mendengar perkataan-perkataan yang sesat, yang tak betul ni,
menyebabkan ada titik hitam dalam hati aku ni. Dan dia kata aku tidak akan dapat menerimanya. Mana beberapa hari, selama beberapa hari. Tuan-tuan biasalah. Bila kita dengar ceramah, ucapan-ucapan orang, syekh-syekh Tok Guru, boleh jadi ucapan tu sesat, tak berapa tepat. Jadi kita ni duduk terngiang-ngiang ucapan tu dalam beberapa hari. Tetapi kata Abu Sulaiman ni, dia kata apa? Aku tidak dapat menerima dari siapa pun kecuali dengan dua saksi yang adil. Dia tak akan terima pandangan tersebut daripada sesiapa pun, melainkan dengan dua saksi yang adil. Manakala dua saksi ini sebut betul, barulah aku terima. Apa dia? Iaitulah Al-Quran dan Sunnah. Nak ceritanya, datanglah ucapan sesiapa pun, kalau tak kena dengan Quran dan Sunnah, aku tak terima. Ini kata Abu Sulaiman Ad-Darani. Kemudian dari Abdul Hamid Al-Hubli, dia berkata, aku pernah mendengar Sardi As-Saqti ni, dia berkata, barang siapa bercakap tentang batin ilmu yang bertentangan dengan zahir hukum, ni tuan, maka dia adalah orang yang salah, bukan soleh. Baiki. Bahaya tuan. Bahaya. Orang yang salah, bukan soleh. Dia bahaya ni terjemahan. Mana sesiapa yang bercakap tentang batin ilmu yang bertentangan dengan zahir hukum. Kalau dia bercakap dengan benda yang batin dan benda tu bertentangan dengan zahir hukum, maka orang tu adalah orang yang salah. Ni kata Sardi As-Saqti. Mana kita tak boleh terima. Baik. Muka surat seterusnya tuan, tak apa. Sebenarnya kalau kita buka kitab Arab, kitab yang terjemahan ni sebenarnya banyak tertinggal, miss. Terjemahan-terjemahan yang sepatutnya terjemah, dia tak terjemah. Ada beberapa perenggan yang dia tak terjemah dalam kitab ni. Yang ada disebut dalam kitab asal Talbis Iblis. Ada satu kata-kata Abu Yazid Al-Bustami. Dia kata apa? Ni kita tutup kuliah kita pagi ni dengan kata-kata ni. Dia kata apa? Man taraka qira'at al-Quran. Sesiapa yang meninggalkan baca Al-Quran. Siapa yang tak baca Quran, dia tinggalkan baca Al-Quran. Wa taqasyuf, dia tinggalkan hidup yang sederhana. Taqasyuf ni hidup yang tidak mementingkan dunia, hidup secara sederhana. Wa luzumil jamaah, siapa yang meninggalkan jemaah, mana sembahyang berjemaah. Wa huduril janaiz, siapa yang meninggalkan hadir kepada jenazah. Hadir melawat jenazah. Wa ayyadatul marda, dan siapa yang tinggalkan melawat orang sakit. Wadda'a bihadza syan, dan dia mendakwa dengan dakwaan ini, mana dakwaan sufi, maka fahuwa mubtadi', maka dia seorang mubtadi', orang yang buat bid'ah. Ni kata-kata Abu Yazid Al-Bustami. Siapa yang tak baca Quran, siapa yang tak boleh hidup secara sederhana, siapa yang tinggalkan sembahyang berjemaah, siapa yang tidak pergi melawat orang jenazah, siapa yang tak pergi melawat orang sakit, dan dia mengaku dia orang sufi, maka dia adalah orang bid'ah, mubtadi'. Ni kata Abu Yazid Al-Bustami. Ni mudah disebut. Siapa-siapa yang tidak baca Quran, man taraka qira'at al-Quran, siapa yang meninggalkan baca Al-Quran, sibuk dengan zikir je, Quran tak baca. Biasa jumpa tak? Biasa jumpa tuan. Kadang-kadang kita sibuk dengan zikir, Quran langsung kita tak baca. Kan? Tuan-tuan pernah dengar tak cerita Umar Mukhtar? Umar Mukhtar ni pejuang dekat Libya dulu. Dia ni memang orang sufi. Dia antara orang sufi yang berjuang. Dan dia ni tuan, dia pernah pergi jumpa Tok Guru dia. Minta, wahai Tok Guru, bagi aku zikir. Tolong ijazahkan aku ni satu-satu zikir untuk aku beramal dengan zikir tersebut. Lalu Tok Guru dia kata apa? Zikir kamu Quran. Zikir kamu Quran. Tok Guru kata apa? Zikir kamu adalah Quran. Maka Umar Mukhtar ni dia disebut dalam sejarah, dia ni khatam Quran seminggu sekali, khatam Quran. Dia menjadikan Quran itu sebagai zikir dia. Seminggu sekali. Seminggu sekali. Khatam Quran. Dalam perjuangan dia menentang penjajah Itali, dekat Libya tu, dia khatam Quran seminggu sekali. Ni Umar Mukhtar. Cerita dia pernah jumpa Tok Guru dia, minta Tok Guru tolong ijazahkan aku ni satu zikir untuk aku beramal dengan zikir tersebut. Mana aku nak berjuang ni. Aku perlukan zikir untuk beramal dengan zikir tersebut, wirid. Lalu Tok Guru kata, zikir kamu Quran. Zikir kamu Quran. Kita kadang-kadang, zaman kita sekarang ni, kadang-kadang kita sibuk. Sibuk dengan zikir. Bagus, bukan tak bagus. Kadang-kadang sibuk lagi. Hari Ahad, zikir macam ni. Hari Isnin, zikir macam ni. Hari Selasa, zikir macam ni. Quran tak baca. Ini masalah ni. Quran tak baca.
Sibuk dengan zikir semata-mata. Ni bahaya. Lalu Abu Yazid Al-Bustami kata, siapa yang tinggalkan baca Quran, siapa yang tinggalkan hidup, mana dia tak boleh hidup sederhana, mana hidup sederhana, dia hidup dengan mewah. Dia mana dia tak boleh hidup dengan sederhana. Siapa yang tinggalkan berjemaah, mana sembahyang berjemaah ni lah. Sembahyang berjemaah tak pergi, sibuk bersuluk, sibuk pergi bertapa. Contoh. Sembahyang berjemaah tak pergi. Tak boleh tuan. Sibuk pergi bertapa kat gua dan sebagainya. Bertapa kat rumah. Contohnya bersuluk kat rumah. Sembahyang berjemaah pun tak pergi. Ni yang ketiga. Wa huduril janaiz, siapa yang tinggalkan pergi jenazah, pergi hadir sembahyang jenazah. Mana sembahyang jenazah pun tak pergi. Siapa wa iyadatul marda, siapa yang tinggal pergi melawat orang sakit. Orang sakit, jiran dia sakit tak pergi melawat, saudara dia sakit tak pergi melawat. Ni. Wadda'a bihadza syan, lalu dia mendakwa dia ni orang sufi. Fahuwa mubtadi', maka dia orang mubtadi', orang buat bid'ah. Pembuat bid'ah. Ni kata Abu Yazid Al-Bustami. Jadi tuan-tuan puan-puan ada rahmat sekalian, kita ni nak beramal, nak beribadah, nak jadi ahli ibadah, kita kena semak ibadah kita ni dengan neraca Quran dan sunnah Nabi. Jadi kata-kata Abu Yazid Al-Bustami ni memang betul, sangat-sangat tepat. Sangat-sangat tepat. Siapa yang tinggal tak baca Quran, sibuk dengan zikir, zikir je manjang, Quran tak baca. Walhal salafus salih kita dulu, Nabi SAW, para sahabat dulu baca Quran, banyak baca Quran berbanding zikir. Kemudian siapa yang tak boleh hidup sederhana, kadang-kadang dia mengaku dia ni ahli sufi tapi hidup mewah. Hidup mewah tapi mengaku ahli sufi. Sedangkan sahabat-sahabat Nabi dulu hidup sederhana sahaja. Nabi dulu hidup sederhana. Nabi tidur atas tikar yang kasar, sehingga kan bila Nabi bangun, berbekas belakang Nabi, bekas tikar kasar tu. Sehingga Sayyidina Umar tanyakan Nabi, bersedih. Sayyidina Umar sedih melihat Nabi. Sayyidina Umar tanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, raja-raja Rom, raja Parsi tu hidup mewah, kamu ni hidup dalam keadaan macam ni. Lalu Rasulullah sebut apa? Bagi mereka dunia, bagi kita akhirat. Apa jawapan Nabi? Bagi mereka dunia, bagi kita akhirat. Tiba-tiba ahli sufi ni hidup mewah. Yang mendakwa dia ni ahli sufi, ahli ibadah, hidup mewah. Tak boleh tak hidup apa? Tak boleh hidup tanpa kemewahan. Maka dia bukan ahli sufi. Dia adalah mubtadi'. Siapa-siapa yang tinggalkan sembahyang berjemaah, Nabi tak pernah tinggal sembahyang berjemaah walaupun dalam perang. Perang pun Nabi sembahyang berjemaah. Tapi tiba-tiba kita ni ahli sufi. Kita kata kita ahli sufi, kita bersuluk, bertapa, tapi kita tak sembahyang jemaah. Maka tak kena dengan sunnah Nabi. Kemudian wa huduril janaiz, siapa yang tak boleh hadir sembahyang jenazah, dia tinggalkan sembahyang jenazah ni. Walhal dia tahu saudara dia ada yang meninggal, jiran dia ada yang meninggal, dekat masjid ada sembahyang jenazah kat masjid, dia tak pergi sembahyang jenazah, tapi dia mendakwa dia ahli sufi. Maka dia adalah mubtadi', pembuat bid'ah. Ni banyak tuan. Sebab itulah kalau tuan, kalau pergi semayang semayang kat masjid, kalau ada semayang jemaah tu, kemudian lepas semayang jemaah tu, Tok Imam kata lepas ni ada semayang jenazah, tunggulah sekejap semayang jenazah. Jangan balik terus. Kan? Ada di kalangan kita kadang-kadang, Tok Imam dah bagi tahu dah, lepas ni ada semayang jenazah. Ada jenazah perempuan, jenazah lelaki. Kita balik je. Balik je, tak semayang jenazah langsung. Ni. Kemudian wa'iratul marda, dan melawat orang sakit. Siapa-siapa yang tak boleh pergi melawat orang sakit kerana dengan alasan beribadah, maka dia ni adalah mubtadi', orang yang membuat bid'ah. Nabi sentiasa melawat orang sakit. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, mereka ni sentiasa melawat orang-orang yang sakit, walaupun mereka ni ahli ibadah. Tiba-tiba kita ni kata kita ahli ibadah, tapi kita tak boleh nak pergi melawat orang sakit dengan alasan buang masa. Ni ada kan? Alasan buang masa. Buang masa lah ustaz, pergi orang sakit. Tuan. Ni semua ni kata Abu Yazid Al-Bustami ni pembuat bid'ah. Mereka ni bukan ahli sufi, mereka ni pembuat bid'ah. Jadi hati-hatilah tuan-tuan. Sebab itulah apa saja ibadah yang kita nak buat, kita kena semak dengan Quran, dengan hadis Nabi SAW. Baik, kita berhenti setakat tu saja. Mudah-mudahan kuliah ringkas pada pagi ini memberikan manfaat. Nanti kita sambung dalam kuliah kita akan datang. Kita sambung lagi dalam muka surat 250. Muka surat 250.
Dalam kuliah kita akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.